Hai guys, kita akan ke breakfast. Jangan baik. Breakfast chill. Okay, bye. Janggal lah. Dengar tak? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, kita akan ke BHP ya. Jumpa geng-geng semua untuk kita breakfast lah. Macam dah lama dengan tak ride Semalam dah ride, tapi lama tak puas lagi. Kita akan ride lagi hari ni, memenuhi mingguan kita. Jangan lupa subscribe, like and share. Step up. Agak awal nampaknya hari ni. Awal sedikit daripada biasa. Oh, dia pukul 9. Tak sampai lagi. Sekarang ni pukul apa? Pukul 8.52. RV pukul 9. Kita macam biasa lah awal. Awal lah dondang lah sayang. Aduh. Kotek. Isi minyak. Sekejap. Dia kau kenali yang motor korang ni. Kau kenali motor lah. Motor lah aduh, aku nak ramai siap. Ahli-ahli ni tak lepas lori masuk ni. Tu Botnik lah, tu kenal tu. Lori ni masuk sini katanya. Lori ni masuk sini rasanya. Dia kena keluar kan. Ke depan sana lah. Lepas sini je lah. Sekejap. Guys, kita nak gerak. Semua kado connect. Okay, let's go. Kita nak gerak sekarang. Semua dah ada keluar. Kita santai. Tarik santai. Sekejap. Ya. On the bike, let's go. Yes. Okay, angin depan. Right. Okay guys, kita nak gerak. Let's go. Cool. Breakfast pukul. Sekarang pukul 9.40 sampai. Let's go. Dan okay. Ya, kita yang terakhir keluar. Yes. Tu Zahiri depan. Zahiri Pikachu. Bismillahirrahmanirrahim. Lubang, hati-hati lubang. Oh, lubang, banyak lubang. Sebelah kiri.
Kat Petronas je. Masuk kiri, masuk kiri. Masuk kiri. Masuk Thailand. Go to buat roundabout Bawa pokok. Tunggu dia bawa pokok. Tu ada yang. Nampak tak kita? Nampak. So kita sini je lah kan? Terus terus jalan. Terus jalan kerak. Jalan. Let's go. Kat depan lah. Jom. Kat depan kan? Dah depan. I know pun kat depan lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, steady. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Oh. Kita makan kat sini kan tu Ian. Kita makan dengan Azli kan, kawan kat sini kan. Jalan. Jalan. Dekat Surau dekat rumah homestay tu ada parking atas tu. Kiri, masuk kiri. Atas terus, atas. Atas lagi. Kat sini tu. Sini memang ramai sini kan sebenarnya. Ini pot lain tu. Oh. Okey, standby, rampak kiri. Kiri kanan.
Sudah dulu Aina. Ya. Saya turun ni. Saya turun. Boleh naikkan kat atas ni tak? Tu naik atas sana tu. Bapak. Kita pergi datang masuk tu. Tunggu balik. Ya. Kita cepat lari. Dengar kan? Dengar apa cakap kan? Dekat tunggu kat bawah. Dekat tunggu kat bawah tepi jalan ni. Tak. Enak. Dekat Enak ikut order. Bapak nak tarik lagi bang. Tunggu depan. Kita depan. Kau tunggu bawah. Kami tunggu depan. Apa turun tu belah kiri dah. Tunggu kat sini. Jap. Dah baik-baik. Dekat. Nak jadi jalan. Ada. Okey. Suka sangat pergi lepak sambil orang. Bahagian. Kakak turun dulu. Ha? Ya. Allah. Jatuh. Kita ada. Ah! Okay guys, sudah sampai. Tadi dah booking. Orang tu nak keluar ke? Nanti masuk mana? Apa itu nak? Hey guys, welcome to our channel. Kita orang lewat sikit lah, naik kat Jalan Baik ni. Tadi kita nak breakfast dekat sana depan tu, tapi dah fully book. So ada birthday party, tu tutup lah untuk walk in. So kita pergi depan sikit lah. Kita pergi kat mana? Kita tengok kat sini. Kita orang pergi dekat, nama dia adalah Maklum Kitchen. Jom kita tengok. So guys, tadi motor penuh sini. Motor penuh, ada jumpa geng-geng Negeri Sembilan, Hanza and the gang. So kita orang makan tadi ni. Sini kedai dia ni, menu dia banyak yang dah habis lah, banyak yang dah habis. So kita makan apa yang ada. Aku nampak ada nasi ada kan, patin pun ada. Ramai orang datang kat sini. Sekarang ni pun dah pukul berapa kan, dah pukul kat 10 lebih dah. So 11. So aku share kau sikit-sikit lah makanan dekat sini. So, kalau kita nak datang sini pun saya santai je, saya santai makan-makan. Kat situ ada roti canai tadi, sini ada roti canai. Ni patin pun ada. Kau nak ambil patin, patin pun siap ni, baru masak. Kalau kau nak tadi patin dia, tadi aku ambil dia punya kari daging pun ada, sedap. So breakfast dia ada dia ada lemang aku order tadi. So far okey lah, sedap. So nasi campur dia yang ada, kalau kau makan tengah hari boleh aku kat sini. Kalau kau tak nak bercampur yang pagi untuk breakfast kan, kau boleh makan tengah hari. So kat sini tadi dunia rider ni kecil, tak ramai orang. So akhirnya jumpa member, kita jumpa Bro Latif kat sini. Bro, kita jumpa juga. Kebetulan Geng lama. Jumpa Bro Latif. Ya baik. Jumpa Latif lah, dua orang kan. Kebetulan tak ada lagi mana kah? Kau di mana mesti? Okey, pair. Okey. Jom, jumpa Latif tadi, dia tak ride. Dia nak ride dekat ni tak ready. Dia tak ready, dia tak ikut sana sebab dekat Anwar Street House tu jauh sangat. So kita ambil kat Jalan Baik lah. So kat sini aku share sekitaran Ini pun kalau kau nak makan okey lah, tak ada masalah sebab semua ada. Kau nak breakfast, tandas pada sini. Kalau kau nak breakfast pun boleh, kau nak lunch pun boleh. So kalau nak breakfast kita tengah awal lah.
lempeng ada, lempeng pisang pun ada. Tadi pisang dah habis. So kat sini kita ada kawan kita yang ada kat sini lah. So geng-geng motor kita ada kat sini. Ini tak ramai lah. Kita Ain punya motor. So berada pun CBR 1000, Nimoy, ni Uzeri pun ada. So dia nak balik lah. So dia nak balik semua. Oh jumpa sekejap lah. Ni S1000 bro ni tinggal bawah dia nak balik. Nak balik lah. Gotong. Mana gotong? Nak tak ke mana santai-santai lah. Tapi aku pun Okey tak balik dah. Okey bang. Boleh? Bagi. Okey baik. Baik. Balik dah. Connect. Tengok. Patin tak ada Patin tak ada. Ada. Tadi ada dah siap telur juga. Jangan pergi sana. Tapi dah makan dah. Makan dah? Patin jangan pergi. Aku tengok dia pun telur juga. Okey bang. Tadi bang. Jadi buat pilihan okey Hari ni kita ride pakai pilihan Semua ada pilihan. Bapak pada adik-beradik. adik-beradik. Macam kembar kan? Beza 4 tahun macam kembar. Baka yang sama. Okey. Ain pun so Jeti pun nak balik. Ain pun tunggu balik kan sekalian? Saya pergi Batang Kali. Okey. Di Batang Kali Jeti balik Temelor. Bagi gambar jom. Okay lah guys, cerita aku hari ni untuk aku breakfast pagi ni. Jangan lupa subscribe, like and share. Okay, guys, kita nak balik sekarang. Semua dah bersiap sekarang pukul apa? Bang, balik dulu. Jumpa lagi okey. Right. Okey. Kita balik ah. Okey tip Bye. Jumpa Latif and the gang. So terus pulang maknanya. Ponik tu balik Moy. Ini pergi jumpa kawan dia kot. So let's go. Kita gerak sekarang. Ambil USJ, ambil baju. Tak, kita nak bajai. Oh pergi USJ baju Kita nak pergi USJ. Oh okey. Alright. Jangan pergi. Ini bukan GS lah. GN lah. Aduh, hai. Okay lah guys, kita gerak lah. Okay. Tu Zaidi kat depan. Okay. Okay, let's go. Dah gitu dia kan.